Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan ke Bukit Bau. Lama dah sangat dah pergi ni, dan lama sangat juga kita dah buat video. Sebelum tu kita gaduh dulu budak ni ke sekolah. Dia nak ikut juga tapi gaduh luar. Lama sangat lah tu. Dia ni dah nak pukul 7 suku. Lewat dah. Okay, bye-bye. Kita akan pergi ke Bukit Bau. Nampak tak sana Bukit Bau? Nampak tak bukit dia tu? Bukit Bau, lawa. Omel Bukit Bau. Cantik. Tu kan nak pergi naik lagi ni. Hiking. Lewat dah ni, dalam pukul 8 lebih dah. Air dulu. Cing. Buat tu. Produk ni Electrolyte. Sebelum hiking kita minum dulu. Kita standby. Kalau penduduk depan ni memang tak ada orang lah. Kalau kau nak selamat tunggu lah. Ada agak ada tu aku yang ke mana lah. Orang budak sama aku tunggu orang. Mereka mati. Ini kita kabak Bukit Bau. Starting ni dengan kos Zuang dengan ni mak. Dah, kandah dah ni dah. Wei nak jadi je. Ini selamat. Cak mana nak cari Cina? Tak tahu jadi dah. Nama? Cakap lu. Jadi tu. Buah ke mana? Ngaku gerah ya api. Aku ni nak try. Pani ben pula. RM40 je. Saya ada lagi ni. Abang tuan. Ha. Apa dia? Ha, dia ajak aku masuk. Aku tak masuk, dia ajak aku masuk. Kajuk ni. Lumba dah hok ni. Lumba dah tu.
Jok tu. Apa je? Kena tinggal dah. Tinggi sayur awak tu. Oh. Laju. Bữa thứ cùng. Kita dah bawa kamera berat. Oh. Kena gesang lah apa ni. Nak kisah kat apa ni? Nak tinggal. Saya besar tak ada. Dah. 11.5 kan? Nak kena 12 lah. Dia masalah saya lah. Dia ikut dia. Aduh. Air je. Air cari. Baru 10 minit. Kau sampai 6 kilo baru. Sampai 6. Tak sampai 1 kilo lagi. Okey je jalan ya dok tinggi sangat. Oh gitu je. Malam hujan jadi dia lembab sikit tanah. Tanah jadi lembab ni bahaya, kena hati-hati sikit lah. Tapi awak ni laju kan? Macam buruk naik nyoh laju. Oh laju. Tak apa lah, kita slow-slow. Kita kenderaan berat duduk belakang. Di motor apa? 4. 4. Ini mana? Ah, ya. Tinggi ni. Ya awak ya. Kalau nak lomba kita laju, santai laju kok. Naik. Mina aja lah awak ni. Tak tahu. Ya. Naik tu. Sikit nak bawa air. Nói là chơi lắm rồi.
Masuk ni. Tak bakal lama. Ini sikit kasut ni. Laju awak ni. Minyak beruk laju. Sikit sini. Landa saja. Siapa-siapa nak berlari tray boleh. Fast tray. Sini keadaan landa. Sekarang ni kita dalam 1 kilo 30 meter. Baru 1 kilo 30 meter. Cek tenang ni. Heart rate pun dalam 130. Jalan masih panjang. Dia main turun, naik, turun, naik. Siapa-siapa yang nak mari tu Bukit Bauk tu boleh mari. Jalan insya-Allah selamat. Sebab semua orang lalu kat sini. Banyakkan orang lalu, ada tali. InsyaAllah. Siapa-siapa yang nak biasa lagi pun boleh, kalau boleh pergi 2 orang. Yang orang biasa dah lah. Yang orang biasa dengan bukit, ya boleh lah nak merasai keindahan hijau di dalam Bukit Bauk. Santai-santai, okey je. Orang tu set berlumba tu. Tapi berlumba tak je boleh nombor pun. Tu. Laju lah sini. Sini laju lah. Jangan marah saja kurang. Kan kata tak kata kaku pula. Tak sungguh pun. Tak laju ni nombor kau. Laju ada kita tapi kita tak buat dah. Kali ni malah. Tu. Set tu laju. Apalah, kita layan video je ni. Awak-awak nak tengok video boleh stay lagi Kita kapak lagi. Ni bekas sungai. Ada air. Pokok balik. Bahaya. Bila balik Murai atas tu. Pergi ke Pak Panjang Pak pendek ada, Pak Panjang ada. Dah bawa cah je ke? Ya, takat sebanyak dah ambil Sejang ambil Jalan dia. Suruh pergi Urbang 5 pun tak. Kita nak sabar dah. Set body ni. Urbang 5. Jahat sikit weh. Jatuh tadi. Dikit je. Nak gelencos.
Tengok lah sikit. Penuh. Ada aku yang tengah masuk. Tak ada orang tu. Saya malam pun. Dia lalu kalau jaga-jaga sesak boleh masuk je. Tapi jalan tu tak berapa jelas sangat ah. Tak ada jelas. Jalan. Tengah lalu Jalan tak berjelas kena balik ah. Tu dah depan. Aku jalan sampai ke belakang Pecawang tu je. Jaga tak percaya. Ya betul jaga pun. Sampai gambar kat tinggi segi tu je. Tidak jumpa dah tahu. Oh. Kejar lah kamera. Acur. Ada sini ada. Oh. Apa ada tu? 2-3 hari lepas ada lagi rumah ada Abi ah. Dia bela Abi ah. Kedai dia dah, siap. Sel. 2 juta boleh. 2 juta. Oh. Mudah apa biar mudah. Ada rasa warisan tu. Rumah warisan. Kamu seorang. Tu yang besar petok dia tu. Ni agak tak kedai. Petok dia tu. Ai besar juga tanah dia tu. 2 juta okey dah. Mesti nak kena kedai tepi tu. Raya tak okey. 2 juta tak nego ni. 5 lalu. Sampai lama hari. Ha? Sampai lama hari. Campak. Ha. Saya kerja. Selamat Hidup kita talik sejik Yang mari tak ke bawah ni. Yang petok ujung yang tu apa? Solar. Solar ni solar. Oh yang petak-petak. Boleh ni. Oh, Solar. solar ni. Besar solar ah. Wah. Main lakuh gini. Comel, terima kasih lah siapa buat ni. Oh, insya-Allah kata pun nak lalu boleh lalu insya-Allah dengan selamat. Baca doa banyak-banyak. Sekarang ni kita nak pergi ke lubang 4.5. Comel lah. Tengok saya jalan. Jalan lagi ke? Dia 4.5 lah. Turun kat long. Ni orang pendek mula jalan ni. Oh. Patut macam jalan. Orang mula. Orang-orang tu aja hang. Dorok ah. Jajah je pendek. Kita nak anjang misi. Tak puas. You dah puas. Mizi ada puas masuk mula sekali ke? Kita nak turun kat ni tadi. Mizi nak turun kat ni lagi. Okey ah, aku nak lalu kat jalan ke. Mana kalau 4.5 ni? Ha? Hati-hati sini bekas jatuh dah sini. Lubang 4.5 tinggi
Lancar. Lancar. Oish. Baju seluar. Saya SRL. Boleh jalan dia. Baju seluar. Saya SRL. Boleh jalan dia. Kat sini. Oh, dia masuk tali pohon ni. Hati. Oh. Tak habis lagi. Oh, dah skor pula jadi yang. Ada ni. Ni Pak Pauline dah. Ya, keluar dengan Fazli tu sini. Oh, mai pokok. Oh. Macam tanda 45. Kalau tak lepas sini dia lebang ah. Dia lebang je lah. Oh. Awak. Ada apa tu? Ha? Panjang lagi. Nak nampak tu. Okey, kita sapa. Belum air apa lagi? Mana dua kecek tu? Jauh lagi. Tu sampai. Puncak 4.5 saja. Celur kat ni. Celur kat kita. Buat tak lupa 5 kot. Ya. Dia pun tu. Lihat celur ah. Kalau laju dah kau mak. Bikon ni atas. Boleh kita naik atas. Boleh duduk tu. Hari cuti 5 orang. Orang marah ho. Mana? Dia selesai.
kawan. Wah, ini. Kita nak Tu mulu. Dah baru kelas-kelas demo main pergi bawa apa main jalan seteri. jangan saja alu ni. Tak jalan langsung jalan seteri. Nak jalan pula kan ni? Bagi tengok kat ni ikut macam kena. Slow.